Assalamualaikum adik-adik. Kita sambung tajuk seterusnya kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin. Bagi masyarakat Kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Al-Amin. Gelaran Al-Amin bermaksud orang yang dipercayai, dan gelaran tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda dikenali sebagai orang yang paling jujur dan amanah di kalangan mereka. Antara akhlak mulia Nabi Muhammad, yang pertama, tidak pernah bercakap bohong. Yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak mementingkan diri sendiri dan mempunyai kata-kata yang sopan dan berfikiran positif. Yang keenam, pengasih dan penyayang. Dan yang ketujuh, Nabi Muhammad seorang yang bersemangat.